Sekarang ni tengah viral tentang projek pembinaan Petros dan Power China. Isu yang berlegak ialah kalau benar projek ni untuk rakyat Sarawak, kenapa pekerja bukan orang Sarawak? Kemudian ada komen lain yang berbunyi, kalau Petronas masuk, kurang-kurang orang tempatan sendiri yang kerja kat situ. Gabungan Petros dan Power China ialah projek pembinaan loji janakuasa gas kitaran bersepadu di Lutung, Miri yang dijangkakan menjana 500 megawatt tenaga elektrik menggunakan gabungan gas asli dan hidrogen untuk membekalkan tenaga ke seluruh Sarawak menjelang 2027. Petros pula ialah syarikat milik kerajaan negeri Sarawak, manakala Power China ialah syarikat gergasi daripada China yang dilantik sebagai kontraktor utama. Mereka uruskan reka bentuk, pembinaan dan pemasangan sistem kuasa. Bila rakyat nampak ramai pekerja asing di tapak projek, timbul satu soalan. Projek ni untuk rakyat ataupun hanya sekadar nama? PTT ni ialah berkenaan projek CPEC, projek besar antara China Pakistan Economic Corridor. Projek CPEC ialah projek untuk menyambungkan wilayah barat China ke Laut Arab melalui Pakistan. Selepas 10 tahun, CPEC adalah projek gagal dan Pakistan terpaksa menanggung hutang lebih 60 juta USD. Pelabuhan Gwadar pula terpaksa dipajak pada syarikat China. Apa yang kerajaan Pakistan terlepas pandang daripada awal ialah ramai pekerja dan jutera dibawa masuk daripada China, bukan daripada Pakistan. Walaupun kerajaan janjikan jutaan peluang kerja, banyak projek utama daripada loji, jalan raya dan pelabuhan dikawal oleh syarikat China yang bawa tenaga kerja mereka sendiri. Yang kedua, segala infrastruktur dan bahan binaan juga dibawa daripada China. Maksudnya kat sini tiada limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Kemudian, manfaat ekonomi hanya tertumpu di kawasan tertentu seperti di Pelabuhan Gwadar, sedangkan tanah rakyat diambil. Kawasan itu kemudiannya menjadi zon keselamatan China. Di bahagian komen ada yang menulis, menang sorak kampung tergadai, ataupun China pun okey, janji bukan Malaya. Maksudnya syarikat China pun okey, janji bukan Petronas.